Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya, soalan D. 3 ke? Bukan D. Soalan 3 nombor 3. Okey, dia kata if 2 kuasa X darab dengan 3 kuasa Y per dengan 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2 sama dengan 6. So dia suruh determine X campur Y. Okay, so step pertama kita ialah kita guna hukum indeks yang mana? Indeks bahagi indeks bahagi, iaitu tolak kuasa. Okey, kalau bagi kuasa tu kita tolakkan. Jadi 2 kuasa X per 2 kuasa 4 sama dengan 2 X tolak 4. Ni bawa naik atas, dia jadi ke atas lah. Okey, ni positif, dia jadi negatif. Alright. Dan kalau yang sebelah sini pula, dan 3 kuasa Y per ni 3 per 2 kuasa 2 sama dengan 3Y tolak 2. Okay, so jadi 2 X tolak 4 darab dengan 3Y tolak 2 sama dengan 6. Okey, ayatan 6 tu ni sama dengan 6 tu, inilah soalan tu ialah sama dengan 6. Okey, so kita settlekan yang belah yang ini kita dah settlekan dah. Kita dapati dia ialah yang ni jadi yang ni ialah sama dengan 6 belah kanan. Okey, sekarang step yang kedua. Kita tulis 6 sebagai hasil darab 2 dan 3. Okey, so dia akan jadi 6 sama dengan 2 darab 3 sama dengan berapa? 2 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Tak ada kuasa kan? 6 ni kita kena jadikan dia kuasa darab. So dia boleh jadi apa? 2 darab 3 ialah 6. Itu paling kecil. So kita akan buat macam tu lah. So yang ni sebenarnya ialah kuasa 1. So difference saja tulis macam ni lah supaya kita nampak. Okay, alright. Okay, so bila kita dapat macam ni, okay, jadi kita akan dapati dia punya full tu sebagai 2 kuasa X tolak 4 darab dengan 3 kuasa Y tolak 2 sama dengan 2 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, so kita buat step yang ketiga. Step ketiga kita ialah apa? Asas dia tu. Kita tengok asas yang sama. Kuasa dia mesti sama. Okay, so untuk asas 2, kita tengok, kita dapati X tolak 4. Ni asas 2 X tolak 4 sama dengan berapa? Sama dengan ni asas 2 kan? Sini sebelah kanan dia asas 2. So sama dengan 1. Okay, lepas tu kita tengok
Bukan tengok, kita bawa 4 ni bawa pergi sini, negatif 4 bawa pergi sini, dia jadi positif lah. So X sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. So X ialah 5. Okay, lepas tu kita tengok asas 3 pula. Kita ada asas 3 kan. Tengok yang ni pula. Okay, asas 3 pula. So asas 3 dia ialah 3y tolak 2. Kuasa dia ialah y tolak 2 sama dengan sini 1 sama dengan 1. Okay, so yang ni bawa pergi sini. So y sama dengan negatif 2 bawa pergi sini, dia jadi tambah 2, y sama dengan 3. Okay, so sekarang step yang keempat. Step keempat, kita kena cari x tambah y. So berapa x tambah y? Okay, x tambah y sama dengan x tadi berapa? 5, y ialah 3. So 5 tambah 3 sama dengan 8. Okay, jadi jawapan dia nak jawapan x tambah y kan. Soalan dia mana tadi? Kan ni. Dia suruh determinekan x tambah y. Okay, so jawapan dia x tambah y sama dengan 8. Macam tu je tulis jawapan dia. Okay, alright.